Tiba-tiba time Daddy start tak ada apa-apa bunyi pun. Daddy jalan. Fuh, ya Allah, ramai gila kerumun guys. Aku macam tak percaya. Takkan NSX lagi ramai daripada Aventador dengan apa Ferrari tadi kan. Lepas tu dia orang kata rem sikit bang. Ini Daddy pun rem, mana ada bunyi. Tapi semua tepuk tangan tu. Ya Allah, dia punya aura lain macam guys bawa NSX ni. Okay guys, welcome back to Daddy Atuf Usama channel. So hari ni Daddy tak nak cerita panjang. Daddy nak cerita segmen pasal kereta. Okay guys, so first kali korang pun tahu Daddy bermula daripada bawah. Daddy bukan anak orang senang. Dan cerita Daddy dulu, Daddy nak beli kereta sebiji yang baru pun tak mampu. Even Viva yang baru tak mampu 2008. Saga BLM time tu pun tak mampu. So daripada sinilah nekatnya seorang pemuda yang sangat susah nekat untuk keluar daripada kampung kesusahan. So dari sini Daddy cuba berniaga dan cuba belajar bisnes. Dari situlah Daddy terjebak dengan kereta lah. So first kali macam biasalah, first car Daddy dulu, Daddy dah berjaya buat statement bank, cantik, bisnes dah cantik. Bukanlah cantik, biasa je tapi dah pandai masukkan duit dalam bank. First kali adalah daripada Langkawi lah dulu, berhijrah ke Langkawi untuk berniaga kat sana. So dapat lah mula Pro 2 Beza, lepas tu ada naik sikit Toyota Avanza, lepas tu beli van. Semua ni untuk berniaga. So bila van alhamdulillah lepas tu dia rezekikan pada umur 23 tahun dekat Langkawi ni, dapatlah sebuah Toyota Velfire time ni kan. So inilah bermulanya journey. Time ni grow lagi, growkan bisnes, grow fokus 3 tahun tak pernah lepak apa semua kan. So ni semua jenis lah. Okay, so sampai sini je untuk Vietnam business tu. Tapi korang pun tahu pada saat tahun 2019, 2020, 2021, 2022 tu, itulah jenis Daddy yang betul-betul Daddy fokus dan buat gila-gila yang lebih baik. So waktu tu korang pun tahu Daddy ada Mustang, Daddy ada AMG A35, Daddy ada Alphard baru beli juga. Waktu tu Alphard sebelum ni Velfire, ni Alphard. So Alphard AJS 30, lepas tu Daddy ada beli sekali serentak dengan Range Rover, SVR. Okay, sekejap guys Okay, so sambungan yang tadi. Okay, so dari situlah Daddy ada Range Rover SVR. Waktu tu beli dia 650k. Yes, tak lupa juga beli serentak sekali waktu tu GTR R35 disebabkan akaun dah cantik. So bisnes dah cantik waktu tu. Tapi ni bukan waktu PKP. 19 tu PKP hanya ada Mustang je. Lepas tu 19, 20, 21, 22 tak ada apa-apa kereta. Orang kata waktu 2019 ke 2022 ni memang pulun je. Jatuh bangun balik. Memang tak pernah kena tewas, memang tak kenal lah. So daripada jatuh ni sebab PKP kan, lockdown, tak boleh bisnes, kena drop balik, duit simpan semua habis. Lepas tu gain balik. Simpan ada 10,000 je guys waktu tu. Lepas tu habis. Lepas tu grow balik. Lepas tu last kali Daddy belajar sesuatu. Sebenarnya duit simpanan ni adalah sangat penting untuk kita grow balik. Waktu tu dah masuk alam 2022. Waktu ni lah Daddy betul-betul menyimpan nekat. Faham tak? So ingat 19 Daddy tak ada, 19 hanya ada sebiji Mustang. So masuk 2020 tak ada kereta yang lain. 2019, 2020, 21, 22. Waktu ni lah sebenarnya yang journey tadi tu yang korang dengar. First kali ada kereta apa ni? Ada AMG, betul tak? Lepas tu ada Alphard baru. Lepas tu keluar Range Rover. Lepas tu keluar GTR 35 yang warna hitam BRB 35 tu. Lepas tu barulah beli lagi apa ni? GTR lagi satu, Q782. And then masuk lagi kereta. Next Daddy beli apa? Itulah nak fikir salah satu daripada semua kereta ni. Conti-car lah senang cerita. CLA 45S beli yang tahun 2020 dengan 2024. So ni semua konti-konti car. Time ni memang jenis memang hit gila, buat memang betul-betul. Sebenarnya salah satu Daddy beli kereta ni bukanlah semuanya untuk kepuasan diri sendiri. Salah satunya untuk tim juga. Untuk marketing juga. Untuk tim-tim Daddy pakai juga. Untuk family juga, faham tak? Sebab family ramai. So, diorang pun perlukan kereta bila dah besar kan. So, Daddy bagi family yang Alphard. So, sport car ni Daddy lah yang pakai. So,
penutup lah untuk kereta-kereta konti ni. Daddy rasa dah puas sangat lah. Dah tak ada dah. Daddy nak beli kereta-kereta next lah. So terjebak lah dengan kereta JDM. Sebab apa Daddy boleh terjebak dengan JDM ni? JDM ni pada Daddy lah, sebenarnya dia ada satu sentimen value lah. Kalau kita beli sekalipun, dah lah minat kereta kan. Kalau kau beli sekalipun, kau takkan rugi. So alang-alang Daddy pun dah masuk 30-an waktu tu. Untuk tahun ni lah sebenarnya cerita. So Daddy fikir daripada aku beli kereta konti lagi, dah tambah sakit kepala untuk bulan-bulan, tambah overhead lagi. Bayar memang mampu, tapi kalau boleh aku tak nak pening kepala. Aku dah tak nak dah banyak dah kereta tadi tu untuk bayar bulan-bulan. Ni aku nak beli kereta yang cash pula. So kereta-kereta ni lah aku fikir, Daddy fikir kan, JDM ni adalah salah satu tempat yang bila kita minat, dia sama je macam kita invest kat rumah. Beli rumah, naik harga, betul tak? So kita invest dekat JDM ni, sama juga, dia akan naik harga. So tak rugi pun. Ada orang dia kata baik beli rumah, baik beli ni, baik beli tu. Itu dia lah. So sekarang ni untuk Daddy ada journey dalam car edited. So Daddy invest dekat, first kali kita cari Honda NSX ni lah. And daripada semua buat banyak JDM ni, Honda NSX ni lah yang paling orang panggil ada sentiment value dalam hidup Daddy lah. Maksudnya yang bukan sentiment value, paling wow lah bagi pada Daddy. So sebab apa? Salah satunya dia adalah yang rare, Honda yang paling limited, dan dia juga adalah Ferrari Japan, dan dia juga adalah klasik, dan harga dia bukan makin turun tapi semakin naik guys. So waktu Daddy cari Honda NSX ni, first kali Daddy ada view dekat dekat Mudah, dekat Kalis, tanya kawan-kawan. Tapi majoriti waktu ni cari semua auto. Dia kereta-kereta yang ada sentiment value ni sebenarnya dia kebanyakan manual. So cari auto, auto dah 400,000 lebih. So Daddy, kalau boleh Daddy nak yang manual, ada value. Nak jual pun senang, macam itulah. In case kan. So nak simpan pun best. And then the fully stock. Fully betul-betul standard. Tak ada bikin sana sini, bukan bekas accident. So dia fully stock and standard, and best gila bawaan. So Daddy cari, ada jumpa sebiji yang manual, tapi harga dia 700,000 guys, 6,999. Uish, pergilah view. So nego-nego tak dapat, tak capai target. Dapatlah 600 lebih juga. Ingat 6,500 nak beli 650k, tapi tak dapat. So Daddy cuba cari lagi. Actually dalam pencarian ni makan bulan lah, setengah tahun. Cari deal. Cari. Harga tak ngaman. Last kali ada satu dealer tu, daripada 600,000 lebih, dia tengok Daddy betul-betul nak beli. Daddy tengok spek dia, inilah dia guys. So spek NSX ni betul-betul totally macam baru guys. Korang kalau dapat naik, ya Allah, best gila macam keluar showroom. Cat dia betul-betul solid, bersih gila, clean. Dalam bawa masuk gear ada geduk pendek je gear ada. Macam sebiji gearbox baru. Suspension dia langgar bonggol, jalan. Ya Allah, macam sebiji kereta ni macam baru dicipta guys. So itulah Daddy, sebab itulah Daddy close dan bayar sebanyak 600,000. Sebab tu Daddy beli. Sebab memang fully stock, fully clean and fully comfortable, memang powerful. So itulah daripada Daddy. And then jom kita masuk chapter seterusnya guys. Kalau korang nak tahu, korang tunggu pasal kisah-kisah kereta JDM yang lain. Welcome guys to chapter 2 Honda NSX guys. So Honda NSX ni tadi Daddy dah beli kan. So sekarang ni masuk pula bila dah beli guys. Apa impression orang, apa pandangan orang guys, apa feel dia. So lepas dah beli tu, first kali time delivery tu ya Allah ya Tuhanku. Mula-mula salesman tu cakap tak boleh deliver lagi, nak kena puspakom tak lepas, bukan tak lepas, nak buat tu lagi, nak touch up tu. Rupanya tu semua helah semata-mata guys. Dia punya surprise time birthday dia 7 hari bulan 9 tu, pap deliver depan muka. Ya Allah, surprise gila. Dah lah benda yang ditunggu-tunggukan, dah lah benda tu memang amazing pada dia, wow gila. Tiba-tiba deliver pula depan mata, surprise. Ya Allah, aura dia lain macam. So
bukan sekadar aura lain macam. Daddy upload dekat Instagram pun gila. Itu membuatkan satu kejutan rakyat Malaysia juga. So gila lah. So benda ni banyak yang orang cakap gila 600,000 beli cash kan. Tak semua orang mampu lah untuk beli kereta lama macam ni, betul tak? Mana ada orang, kadang orang baik pilih 600,000 baik aku buat 100,000 buat bisnes, 100,000 baik aku beli ladang, 100,000. Tapi Daddy beli sebiji kereta. So lepas beli tu ramailah yang invite untuk join event, invite untuk auto show, invite untuk penggambaran. Ramai gila yang orang komen nak impian dia untuk duduk kat dalam kereta, impian dia untuk tengok kereta. So rupanya benda ni bukan sekadar impian Daddy seorang, rupanya impian ramai orang kat luar sana guys. So bila Daddy dah pergi dekat first kali Daddy punya chapter event, Daddy pergi dekat Norton Speedo X Choi itulah yang pada tarikh 7 ke 9 Oktober. Tak silap. Oktober. So pergi event sana, ramai gila yang ambil gambar, tag. Wih gila. Sebelum ni Daddy bawa, orang kata bawa GTR sebelum ni dengan bawa Lambo urus kan. Tak pernah pun orang tag sampai macam ni. Tak pernah langsung orang gila-gila wow, orang like ataupun benda ni viral, tak pernah pun macam ni. Tapi ni ada satu sentimen value yang rupanya benda ni adalah benda yang wow gila lah. So daripada event tu ramailah yang nak gambar, yang tanya tips untuk tips-tips kejayaan. Dan sebenarnya pada Daddy bukanlah tips kejayaan tu tak banyak pun. Cuma satu yang Daddy nak nasihat, sebenarnya konsisten. Buat apa-apa disiplin. Kau pergi gym pukul 1 tapi kau pergi pukul 5, buat apa guys? Orang kalau pukul gym pukul 1 kau konsisten. Jangan cuti. Even kau bawa balik daripada Mesir, esok sampai jangan rehat. Pukul 1 trainer cakap gym. Kau balik tidur lewat pun, jagi pukul 1 gym. Contoh macam tu. Itu benda yang basic. Kalau benda basic kau gagal, macam ni kau nak dapat benda yang lagi besar. So the basic thing ni lah yang kau kena betulkan. Okay, so inilah semua daripada sekecil-kecilnya kehidupan kau. Kau nak dapatkan kereta, macam ni ya sebenarnya perjalanan dia. So kalau kereta ni, nampak NSX tadi kan. So lepas NSX Daddy beli ni, adalah orang macam Hot Wheel pun invite untuk event dia untuk bawa NSX ni. Tapi bukan Daddy sombong, bukanlah Daddy riak. Tapi sebab ada spesifikasi dia yang Daddy tak agree, so Daddy tolak lah. And then lepas tu Daddy beli NSX. So bila dah bawa NSX ni, ya Allah, padahal pergi event baru-baru ni dekat The Mines, first kereta Lambo Aventador start, orang rekod kan. Orang rekod, tapi tak ramai sangat. Biasa je, tapi ramai orang rekod. Lepas tu ada keluar Ferrari pula kan. Tiba-tiba time Daddy start tak ada apa-apa bunyi pun. Daddy jalan. Ya Allah, ramai gila kerumun guys. Aku macam tak percaya. Takkan NSX lagi ramai daripada Aventador dengan Ferrari tadi kan. Lepas tu dia orang kata rem sikit bang. Daddy pun rem, mana ada bunyi. Tapi semua tepuk tangan tu. Ya Allah, dia punya aura lain macam guys. Bawa NSX ni memang satu benda yang rare, klasik, ada sentimental value. Lepas tu dia memang gila padu lah. Bukan sekadar kereta padu, pandangan orang kat kau pun padu. Lepas tu orang suka, orang even kereta lama je pun, rupanya dia punya aura lain macam guys. So guys, itu tu yang Daddy takut nak bawa keluar. Sebab takut pernah jadi sejarah macam dulu, orang duk tengok kereta sampai terlanggar kereta Daddy. Naik kereta ni dia langgar. Aduh, tu yang. So sekarang ni apa-apa keluar je, Daddy tak bawa on the road lah. Dia akan panggil towing, tu pergi event, tu pergi mana-mana lah. So kalau pergi ke depan pun tak bawa sebenarnya, memang tak bawa. Bukan dekat-dekat pun, jauh pun, dekat pun tak bawa. So apa lagi impression orang? So far yelah, kalau orang kata kereta sewa je, mana ada kereta-kereta lama macam ni sewa. Orang kata apa? Kereta apa? Sewa. Kereta loan je. Mana boleh loan kereta lama macam ni guys. Kereta ni semua kena cash. Lepas tu nak pinjam, ada ke orang yang berani bagi? Kalau kau boleh bagi, kalau kau boleh mention orang yang
kereta dia klasik, boleh bagi Daddy buat konten, boleh bawa kan. Aku tunjuk dekat Daddy, ada ke? So benda ni tak wujud dalam dunia. So benda ni Daddy lah own. Kau boleh tengok NSX ni memang parking kat rumah Daddy, bukan orang punya buat apa, sewa. Mana ada sewa. Okay, so itu yang skeptical sikit lah, bukan fikiran orang. Ada yang komen macam tu kan. So kita pergi ke next chapter, korang tunggu. Okay, jangan lupa like and subscribe dulu YouTube channel Daddy. Korang tunggu video next.